Oh, gerik kat sana. Cantik kan? Okey, cerita dia pada hari ni memang okey. Hujan pun tak, panas pun tak. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Orang Biasa. Semoga korang sihat-sihat sentiasa guys, serta dimurahkan rezeki. Amin. Tempatnya memang tak debu. Jadi kat sana kita kena pandai-pandai. Kalau ada kosong kita cuba sekali, kalau tak ada kita kena pecah-pecah lah. Sekiranya kalau dekat nasi bambu tu, dia sebenarnya ada, tak silap saya ada 3 bilik. 3 bilik aircon. Kalau ada sesiapa yang datang kat situ yang kira dapat lock lah untuk bilik tu, masuk, jangan tunggu. Sebab dia akan kira RM15. Bukan RM15 seorang tau. RM15 satu meja je. So pandai-pandai lah, kita ajar-ajar lah. Okey. Selepas tu kan free. Maksudnya kita berturai lah. Dan sesiapa nak follow siapa tu untuk pulang. Kalau kata ada yang nak sambung lagi pergi Gopeng ke, tu pulang. So, kita punya checkpoint kita yang last dekat situ. Okey. So ada apa nak tanya? Ingat jangan lupa, jangan terlepas daripada tol merah, itu je. Lepas tol tu jangan duduk tunggu kat tepi tu lah. Terus je belok kanan, lepas tu shell. Tunggu kat shell, tak payah tunggu dekat lower motor tu. Kita minta kita punya ustaz lah untuk baca nasib, perjalanan. Tak tahu lah rekan-rekan semua kita orang macam pun bergabung sekali. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa kita. Al-Fatihah. Ya. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan bimbinglah perjalanan kami dan jauhilah kami daripada musibah-musibah yang akan menimpa diri. Semoga selamat kembali dan sampai kita yang Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Alhamdulillah kita dah sampai dekat Behrang. Kita refuel dengan regroup. Okey, bersama Hamidi. Ya. Kita ride ke Sungkai ni. First time saya join group Cam ni. Campur-campur. Saya pun ramai yang tak kenal juga. Baru kenal. Saya kenal apa orang je. Okey, toilet lah. Okey. Ni adalah jentera kita pada hari ni. Skuter dan kapcai. Okey, ni kita punya leader. Apa ucapan? Ucapan alhamdulillah cuaca cantik dan penyertaan pun alhamdulillah okey, daripada 3 group OPC, Jiwa dan juga Mempaga Bikers. So okeylah, program insyaAllah jalan lancar insyaAllah. Okay. So kita pergi breakfast dulu nanti. Ni Kak Ros. Kak Ros ni orang Rusia. Baru balik Rusia. Okey, Cik Zul. NZ Cafe. Assalamualaikum. Okey, cuaca okey sekarang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benda-benda tak panas sangat. Perjalanan kita hari ni semoga selamat pergi balik insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita jumpa dekat tempat breakfast nanti Cik Noah Bubu. Okey, bye. Alhamdulillah guys, kita dah sampai ke warung Chef Noah Bubu. Ini adalah lokasi breakfast kita pada pagi ni dan sesi untuk beramah mesra dengan peserta-peserta. Sebab ada yang kita masih belum kenal, baru nak kenal. So kita bersama-sama kat sini lah. Selepas tu baru kita akan menuju ke Felda Bersaut lah untuk ke Bukit Selfie. Dan kat sana nanti kita akan bergambar lah. Jom guys, kita breakfast dulu. Alhamdulillah kita sampai. Dalam boleh? Boleh ke? Ada kosong masuk dalam. Kita boleh alih meja nanti. Shut up.
saya dah balik Terengganu 2 kali dah ni. Lepas tu pergi Thailand hari tu sekali. Dalam RM11,000 lah. Belum 100,000. Belum. Betty pun dah tukar. Ha? Kang dah kat mana dah? Buat Malaysia berapa dah? Saya pun RM17,000. 17. 17 baru. Ni Husky ni dia punya full tank berapa ringgit? RM20 ada? 28. Ha? 50 liter. 28. Tapi dia boleh pergi sampai 600 km sekali isi. Betul. Ha, dia memang boleh jauh Sebab pergi. saya pun ada Avita. Avita yang mana? Saya Scrambler. Oh, Scrambler Avita. Oh yang Oh, yang main punya. Saya main on-road. Saya tak ambil yang on-road. Oh, Saya motat. nak Saya pergi motat. Saya ambil Avita. oh, motor. Tapi nak buat. dia dah berapa dah model dia banyak kan. Beranak-anak pun dah Ya. tu. Apa dia? Tipu tadi yang Fikri. Di mana ni? Dia belakang. Dia dah dia rider paling tua. Ha, dia macam-macam motor dia layan. Semua model. Dia presiden guru saya lah, SPC. Tapi dia banyak guru lain tercampur. Dia sekali layan motor kecil sedap. Tolong lah. Motor besar ni berat. Nak parking apa semua leceh. Okay. Alhamdulillah guys, selesai breakfast dekat Beherang, warung Cik Noah tadi.
kita sambung perjalanan menuju ke Bukit Selfie dekat area Farida Bersaut. So dekat sana kita akan bergambar lah, berselfie lah. Alright. Perjalanan kita daripada Behrang ke Bukit Selfie tu lebih kurang dalam 29 minit guys, melalui jalan dalam lah. Laluan dalam ni memang seronok sikit. Aku memang sukalah sebab sejuk dan penuh dengan pokok-pokok. Kampung-kampung kat sini pun cantik-cantik guys. Laluan jalan raya pun not bad lah bagi aku. Jalan dia cantik lah. Kita boleh enjoy sepanjang perjalanan lah, sambil menikmati keindahan semula jadi dekat sini guys. Penuh dengan kehijauan. Orang kata terapi mata. Sebenarnya aku first time juga lalu laluan ini. Sebelum ni pun aku tak pernah masuk ke area Bersaut ni. Sebab kalau ke utara banyak guna laluan lebuh raya saja guys. So hari ni kita ambil peluang lah menikmati keindahan area kampung dekat sini guys. Laluan nak mendaki ke atas ni agak mencabar sikit lah guys, sebab jalan dia tidak rata dan berbatu-batu. Mungkin selepas hujan sebelum ni dia mewujudkan ada lurah-lurah sikit lah. So tanah dia pun agak lembut sedikit lah. Tapi Alhamdulillah tidak becak lah. So kami dapat naik dengan mudah jugalah. Cuma kena lebih berhati-hati sikit guys. Alhamdulillah tak ramai orang masa ni. So dapatlah kita orang berselfie, bergambar. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Kalau stand takut tenggelam. Dia ni stabil sikit. Takut apa beli-beli tak boleh masuk. Dia salah. Kita dah sampai dekat Bukit Selfie, Bukit Selfie. Sayang dia punya ni dah tercabut dah. Oh dia apa ni? Sembok apa? Tembok dia ni. Sembok ni. Ni. Tangga. Kat sini boleh Bukit Selfie ni. Oh cantik. Buat tanah dia lembut. Bahaya tadi saya. Tak boleh motor berat-berat. Okey. Bukit Selfie ya. Kat Bersaut. Farida Bersaut. Okey. Kita off-road tadi. Oh, resi lah ski. Ada satu lagi mana? Padu.
Sana. Selfie dulu. Ni apa? Dadu. Padu. Lagi sebiji. Padu. Spadu. Cuma dekat situ Pak. Urusan memang kat situ lah. Oh. Gerik kat sana. Cantik kan? Cantik view dia. Sebab view background. Okey, Avita pula, Avita tak ada. Satu je. Bukit selfie. Avita Lulu tak bawa Avita. Kata boleh sekali. Kan? Oh, I love. Okey, macam mana? Apa cerita? Okey. Background dia cantik. Bagus. Okey, cerita dia pada hari ni memang okey. Hujan pun tak, panas pun tak. Motor baru? Motor baru tak tahu bila lagi. Jauhlah tu, lepas ni kita tengok motor baru. Okey. Mujur ada pokok satu kat sini. Bolehlah berteduh sikit. Kalau tak ada pokok ni panas lah. Spek dia sebelah handbag. Ada beradik. Spek masuk. Nanti kat betul belah ujung mana je lah. Ya. Avita biar sebiji kat situ lah. Janganlah. Avita biar kat situ lah. Siapa dipinggirkan? Kau seorang aja. Seorang je kan. Tak apa. Kita dah biasa solo. Jam tunggu Nova lah jam. Ada geng. Nova nanti dia geng X-Max. Geng X-Max. Minggu ni tengok. Edel. Okey. Pesaut merah. Small. Dah, okey tengok hasil.
guys, kita selesai dekat Bukit Selfie tadi. So sekarang kita nak menghala ke Nasi Bambu Sungai Kelah. So laluan kita ini lebih kurang dalam 27 minit lah perjalanan, sebab masing-masing perut dah lapar. So aku pun dah lama tak berkena Nasi Bambu Sungai Kelah tu. So harap-harap orang tak ramai lah hari ni. Harap-harap tak kena beratur panjang lah. Kita orang punya program selepas lunch dekat Nasi Bambu Sungai Kelah nanti, kita akan habiskan kita punya program daripada situ lah. So ada yang akan balik ke Kuala Lumpur dan ada yang akan stay kat situ untuk pergi ke masjid berdekatan lah, menunaikan solat, dan seterusnya baru diorang balik lah. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in a minute and I'm just about to figure it out without you. Minggu lepas dah ramai kot. Minggu ni orang dah kurang berjalan. Alhamdulillah. Dah sampai dekat Sungai Nasi Bambu Sungai. So kita dah parking motor. Okay, kita pergi makan tengah hari kat sini. Itu kerja smack kan? Belakang B1, depan B2. Habitat. Bukan jenah. Okay, jom kita lunch dulu. Okay bang. Jom, lapar? Kenyang lagi? Memanglah kita bila nak ambil motor baru memang rasa macam tu, tak selera. Mana lauk banyak ni? Makan lauk saja ke? Ui, ini power ni. Ni Safri suka ni. Tengok ni tingkat Safri. Tak ada, tak hello kat dia. Patut saya lupa nak hello dia. Tu sana ada lagi. Ikan bakar. Ui, kelip lah tak boleh. Bambu bodoh. Daun apa dia panggil? Apa ni? Tepi. Daun lengkuas. Jangan lemang. Apa dia? Lerik. Yang melerik. Ya. Makan. Sibuk belanja makan. Belanja meja. Okay, kita makan dulu. Okey. Kita dah selesai makan dekat Nasi Bambu. So kita nak gerak ke Rawang lepas ni bersama 4 orang je. Yang lain semua ikut haluan masing-masing. Ada yang pergi ke Bukit Tinggi, ada yang pergi ke Sungai. Dah jom. Pak Yu dah siap? Pak Yu dah tak sabar.
Okay guys, Alhamdulillah kami dah selesai lunch dekat sini. Aku ucapkan terima kasihlah kepada semua yang menonton sampai habis dan support channel aku. Aku mohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang video ni, tersalah tutur kata dan sebagainya. So, kita berjumpa di lain ride. Bye-bye. Special edition and your AI couldn't copy. I'm leaving clues in the fitting room and it's hot tea. No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. I got the whole room spinning like it's tipsy. Don't burst, take it to the chorus. Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your head down, nails done like Jenny. Ask God, I'm obsessed like Jenny. Like Jenny. I think I really like Jenny. Haters, they don't really like Jenny. Cause they can never ever be Jenny. But have you ever met